Kalau merah tua darah haid dia skala. Maknanya hak merah kurang sikit tu, hak tu darah istihadah. Kalau merah biasa, darah haid dia biasa. Lepas tu hak ni darah juga tapi kekuningan sikit. Maka hak merah tu dikira haid dan hak kekuningan tu dikira istihadah. Macam-macam lah caranya kan. Itu antara kaedah yang dipakai oleh orang yang mengguna tamyiz ini. Tamyiz ini dapat beza haid. Tetapi hadis ni tak boleh menjadi hujah lah untuk mereka. Ia boleh menjadi hujah kepada orang yang terima adat itu sebagai asas dalam menentukan haid ataupun bukan haid. Bila habis dah waktu tu, basuhlah darah tu. Sebab tak kailah nak berlumuran darah nak semaya ni. Mana basuh tu dari segi lebih suci, lebih selesa untuk tu je. Kemudian bersemayanglah. Kita ada ayat ambil air semaya dulu. Hak Hisham royak ni ayah saya kata. Ni ayah saya kata berwuduk lah. Bukan Nabi kata. Tapi kita kata Hisham kata gitu. Tu takkanlah dia nak kata apa ni Urwah. Dia kata gitu, takkan dia kata mengikut pendapat dia saja. Dia tahulah tu. Ya, kalau dia tahu pendapat orang lain, boleh jadi ijtihad orang lain dah. Ataupun kalau dia tahu hadis pun sekalipun, tidak semestinya hak Nabi suruh tu menunjukkan wajib selalu. Dia bagi situ sunat ni kata dia. Paling tinggi pun sunat. Tapi kalau kita tengok kepada hak asas dia tu, hadis tu je. Basuh darah, lepas tu semaya. Basuh darah, lepas tu semaya. Basuh lagu mana? Basuh lagu mana? Simbol kau? Mesti apabila basuh tu sentuh kan kemaluan tu. Situ timbul pula. Sentuh kemaluan ni batal semaya ke tidak? Mengikut Imam Bukhari dak. Imam Abu Hanifah dak. Lelaki perempuan sama. Tak batal semaya. Tapi kalau mengikut Syafi'i, ni kalau kita kata basuh darah, lepas tu semayalah. Nak semaya lagu mana dah basuh tak disentuh dah. Mestilah kalau tidak sabit kes ni pukim sentuh tu pula jadi batalnya. Dia gitulah. Sebab kaedah dia je sentuh kemaluan batal air semaya. Lelaki ke perempuan. Bukhari pula lelaki ke perempuan sentuh kemaluan tak batal. Itulah. Hak mana mudah kita tengok kan. Nampak mudah Bukhari ni kan. Nampak mudah. Senang banyak. Orang sakit dah, lepas tu kita menyusahkan. Tapi Imam Syafi'i, kau imam-imam lain hak kata gini-gini, dia bukan maksud nak menyusah kau kan. Dia faham cara dia. Kalau kita tak pandai dah, kita seduk komen lah rakyat rumah ni buat apa, buat lagu ni, duduklah dah boleh tidur dah, duduk senyap. Selesa dah, bilik air ada, tandah ada, semua ada cukup. Dapur ada cukup. Itu dia. Tapi kalau kita pandang, kita ngaji, kita boleh buat sini buat comel. Kalau dia buat gini lebih comel. Comel hak ni, kalau nak banding hak ni, dari bab ni. Kita boleh kata lagu tu. Orang ngaji. Boleh kata. Sebab dia boleh menilai. Dia ada hak untuk menilai. Takkanlah kita ngaji puluh tahun tak boleh nak kata hak mana hak molek, hak mana lebih mudah. Takkan tak nampak. Hak mana lebih mudah. Takkan tak boleh royak dalam masalah ni hak mana lebih mudah. Siapa pun kalau ayat dia boleh kata hak ni mudah. Hak ni mudah. Itulah. Pandai dah tu. Kalau boleh kata setara tu. Lepas tu dari segi hujah mana kuat. Tu. Penilaian lain pula. Itulah nak ayatnya di sini berkenaan dengan darah. Darah ni najis, tapi bukan semua darah. Bagi Bukhari lah. Bagi orang lain, darah hak tubuh ni pun najis juga. Habislah situ. Kita pergi kepada bab seterusnya. Ini bab basuh air mani dan menyentalnya. Juga membasuh apa-apa yang mengenai seseorang daripada perempuan. Dia tidak sebutlah faraj itu sebab sikit dengar kan. Tapi tak ada arah lah kita kena ayat bubuh dalam braket tu. Kena bubuh dalam braket tu. Kalau tidak tak faham pula. Sentuh perempuan saja kau maksudnya? Dah, bukan sentuh perempuan saja. Sentuh lagu lain kena perempuan. Kena perempuan.
Kena perempuan kena kulit dia, kena kaki dia. Gitu kah? Kena basuh? Tak kira gitu. Kena faraj dia. Gitu. Kena sesuatu yang keluar daripada faraj perempuan itu. Tak apalah. Hak ni kita baca nota dulu. 115 Para ulama berbeza pendapat tentang najis atau tidaknya air mani manusia. Malik, Al-Laits, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan anak-anak buahnya berpendapat air mani manusia adalah najis dan perlu dibersihkan. Demikian juga pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari kata najis, pula dah air mani. Sini dia ketak pula. Untuk membersihkan sesuatu yang terkena air mani, bagi Malik tidak ada jalan lain selain membasuhnya. Tu je. Sama ada air mani pada sesuatu itu masih basah atau telah kering. Bagi Imam Bukhari, sesuatu yang terkena air mani itu jika telah kering, memadailah untuk membersihkannya dengan digosok-gosok, atau dengan menyentalnya sahaja. Tetapi jika ia masih basah, maka untuk membersihkannya tidak ada jalan lain selain dengan membasuhnya. Kerana itulah beliau di dalam tajuk di atas menyebutkan bab membasuh mani dan menyentalnya. Dua. Basuh, sental. Dua. Pendapat Bukhari ini betul-betul sama dengan pendapat Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lagu tu. Ketiga, sebenarnya tajuk ni kata mengandungi tiga perkara lah, tiga bahagian. Pertama, membasuh air mani. Kedua, menyental air mani. Ketiga, membasuh apa-apa yang mengenai seseorang daripada faraj perempuan. Artinya sesuatu yang keluar daripada faraj perempuan semasa bersetubuh atau pada masa seseorang bersenda gurau dengannya, sama ada berupa air mazi atau air mani, juga najis mengikut pandangan Imam Bukhari. Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan Daud Zahiri pula berpendapat air mani manusia adalah suci. Kerana itu tidak timbul lagi soal membasuh atau menyental sesuatu yang terkena air mani. Kalau tak basuh pun tak apa. Mereka hanya menganggap elok atau paling tinggi sunat, bukan mesti membasuh atau menyental sesuatu yang terkena air mani itu. Itu mereka. Perkara yang kedua, ulama ni ada khilaf juga tentang air mani binatang. Najis ke tidak air mani binatang? Kalau Syafi'i ni semua ni, dia kata air mani binatang yang halal dimakan suci juga, tidak najis. Hanya air mani binatang yang haram dimakan, itu saja najis. Imam Bukhari kata najis belaka. Najis belaka. Kalau air mani ni najis belaka. Orang kau hak binatang, kau hak halal dimakan, kau tidak halal dimakan, kau najis belaka. Itu pendapat dia. Pula. Lepas tu kita kata dah najis, lepas tu lagu mana? Susahlah kita kata berasa tidak selesa lah. Tak. Memang dibenarkan, dimaafkan, tak apa. Supaya betul lah kita kata belah perut, darah belum orang kita kata. Pada darah tu suci ke mengikut orang yang kata najis lah, darah manusia tu najis. Lepas tu dah kalau tidak bedah lagu tu, tak boleh lah anak tu nak tubik lagu mana. Dah tak boleh keluar dengan cara biasa, secara tabi'i, kena buat lagu tu. Mana dimaafkan kan? Boleh. Walaupun menyakitkan, walaupun apa pun tidak suka ke, boleh. Ni pun lagu tu je. Tapi najis dia kata. Ni mengikut dia nya najis. Air mani lelaki ke perempuan ke sama. Ada juga yang mengatakan air mani lelaki tidak najis, air mani perempuan saja najis. Ada yang mengatakan semua suci belaka, tidak najis. Gitu. Jadi pendapat-pendapat tadi hak tadilah hak sebut sini. Tak apalah. Imam Bukhari buat tajuk, cuba tengok. Kalau bagi dia, kalau hak najis kan dia basuh, dia sebut basuh. Sebab tadilah basuh darah, basuh air kencing, sebelum pada ni basuh mazi, ni basuh mani. Serupa je tu, ibarat dia tu serupa. Dia nak ayatnya mani ni najis.
Cuma wa farqih,